Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Saya pernah cakap dulu, rakyat bukan penonton. Hari ni kita masuk sikit pasal PRN Melaka. Tajuk video hari ni kita tiru sikit video yang lepas. DAP pilih kekal, rakyat pilih perubahan. Tapi tajuk hari ni lagi menarik. Nurul Izzah pilih cuti. Pakatan Harapan pilih bincang kerusi. Rakyat takkan nak tengok je. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Perkara ni menarik perhatian saya sebab ada kena-mengena dengan prinsip peperangan pertama, iaitu memilih dan mengekal tujuan. Korang boleh tengok video penuh di profil saya. Kita mulakan dengan melihat urutan kejadian ini. Semasa PRN Johor berkempen pasal 1MDB. Semasa PRN Negeri Sembilan berkempen pasal RCI tabung haji. Bulan Ogos, Nurul Izzah bercuti. Masa Kongres PKR, ramai perwakilan desak putuskan hubungan. Semasa ucapan penggulungan Presiden PKR, terjawab semua persoalan. Kemudian kita dengar Pakatan Harapan nak runding kerusi dengan Barisan Nasional di PRN Melaka. Kalau kita tanya ceplos-ceplos, diorang akan cakap inilah strategi Pakatan Harapan untuk kekalkan kestabilan politik. Sekarang saya nak tanya kepada 14 juta pengundi atas pagar yang tidak berparti. Apa yang korang rasa bila tengok urutan kejadian ni? Saya nak ajak korang semua lihat perkara ni dari sudut prinsip perangan pertama, iaitu memilih dan mengekal tujuan. Saya nampak ada satu persoalan strategik yang sangat kuat. Apakah sebenarnya tujuan perjuangan mereka? Prinsip yang hendak dipertahankan atau kuasa yang hendak dikekalkan? Dalam strategi, tujuan mesti jelas dan dikekalkan. Jangan setiap kali keadaan berubah, tujuan juga berubah. Persoalannya bukan boleh atau tidak bincang kerusi. Masalah strategiknya, adakah objektif asal masih sama selepas situasi politik berubah? Sebab pengundi boleh melihat satu perubahan naratif. Ketika menjadi lawan, prinsip dan isu menjadi senjata. Apabila perlu bekerjasama, kompromi menjadi keutamaan. Rakyat perlu tanya, kalau prinsip itu benar-benar menjadi tujuan, sejauh mana prinsip tersebut boleh dikompromikan apabila tiba masa menentukan kerusi dan kuasa. Sekarang saya nak bagi tahu kenapa Pakatan Harapan nak bincang kerusi dengan Barisan Nasional di PRN Melaka. Kita semua tahu bahawa PRU16 akan berlaku dalam masa setahun akan datang. Dalam perjalanan menuju PRU16, Pakatan Harapan perlu mewujudkan momentum yang positif untuk menaikkan moral mereka. Setelah kekalahan yang teruk berturut-turut di Sabah, Johor dan Negeri Sembilan, Pakatan Harapan dilihat berada dalam keadaan yang terdesak untuk menang di PRN Melaka. Korang rasa ada kemungkinan tak Nurul Izzah bercuti sebab tak setuju dan tak nak berunding kerusi dengan Barisan Nasional di PRN Melaka? Apa yang lagi menarik, pada bulan Julai lepas, Pakatan Harapan Melaka mengumumkan menarik sokongan daripada kerajaan negeri kerana tidak bersetuju dengan pindaan berkaitan adun lantikan. Tak sampai sebulan, Pakatan Harapan menyahut baik rundingan agihan kerusi dengan Barisan Nasional. Perkara ini telah disindir oleh Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, sebagai pendirian yang kelihatan tidak konsisten. Akmal Saleh pun cakap dia takkan bertanding di PRN Melaka jika rundingan kerusi ini jadi kenyataan. Jangan sama macam peletakan jawatan Exco Melaka, sudahlah. Sebagai penutup, saya nak minta korang semua buka mata, buka hati dan nilaikan sendiri. Betul tak apa yang selama ni saya cakap?
Semuanya bermotifkan kuasa. Diorang dapat kuasa, kita rakyat dapat apa? Korang tak rasa kecewa ke bila perjuangan asal semakin kabur? Korang tak rasa keliru ke bila tak tahu pendirian sebenar parti? Korang ingat diorang semua tak tahu ke rakyat akan anggap mereka semua mengejar kuasa? Mereka tahu sebenarnya, tapi mereka tak peduli sebab mereka tahu rakyat tiada pilihan. Sekarang rakyat dah ada pilihan, iaitu Parti Bersama. Memang Parti Bersama masih baru dan masih kecil. Sebab tu saya minta korang semua scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom sertai Parti Bersama. Bantu saya besarkan Parti Bersama. Bantu saya kuatkan Parti Bersama. Tunjukkan pada mereka bahawa kuasa rakyat lebih besar. Akhir sekali, dulu rakyat diajak berjuang atas nama prinsip. Hari ini pula berunding kerusi. Jadi, persoalannya mudah. Kalau tujuan sudah berubah mengikut keadaan, adakah itu strategi atau sekadar permainan kuasa? Kerusi boleh dirunding, prinsip jangan dijual. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.